Pelawak dan penyampai radio Nabil Ahmad menyimpan hasrat untuk menjadikan rumah milik keluarganya di Mambau Negeri Sembilan sebagai madrasah, iaitu tempat pengajian untuk mendalami ilmu agama Islam. Kata Nabil atau Nabil Ahmad, 42 tahun, usaha itu sedikit sebanyak dapat memberikan ganjaran pahala berterusan buat ibunya, iaitu Rohaiza Abdul Latif. Nabil berkongsikan perkara itu menerusi sebuah video yang dibuat naik di Instagram. Dia bersama ahli keluarganya pulang ke kampung halaman sempena sambutan Hari Raya Aidiladha pada Sabtu lalu. Dulu best. Sejuk rumah ni, malam sejuk sangat. Sejuk kan? Dulu TV kat sini, sofa kat sini. Sini sejuk. Sejuk. Apa Lang? Tak apa. Ni dulu bilik tidur. Ni dulu bilik bujang lah. Bilik bujang saya lah dulu. Tak. Best Best. Rumah lama. InsyaAllah nanti ada rezeki kita jadikan rumah ni madrasah. Amin. Kan? Dapat pahala semua mak, adik-beradik mak semua. Luas tau. Depan masjid dulu mak. Itulah masjid. Mana lembu dah sampai belum? Sekejap lagi ni.